Soalan nombor 1. Ada dua graf, tentukan sama ada suatu fungsi ataupun bukan. Jadinya ini, kalau fungsi ataupun bukan, ambil pembaris. Kalau ada graf, buat ujian garis mencancang. Mesti kena tunjuk. Okey. Kalau dia fungsi, dia hanya ada satu titik persilangan. Maksudnya rajah 2 fungsi, rajah A ada 2 titik persilangan, bukan fungsi. Jadi kena jawab macam mana? Gambar lukisan macam mana ni? Ayu. Okey. So, gambar jadi kamu melukis garisan ujian garis mencancang tu akan dapat K1. Dan kemudian tulis jawapan. Jawapan dia adalah jawapannya okey. Y sama dengan fx bukan fungsi kerana apabila dilukis ujian garis mencancang menghasilkan 2 titik persilangan. Manakala apabila y sama dengan gx adalah fungsi kerana apabila dilukis ujian garis mencancang menghasilkan hanya satu titik persilangan sahaja. Jadi ayat ini akan dapat N1. Okey, seterusnya fx 2x tambah 1, fgx sama dengan ini x. Okey, cari. Okey, yang ini kita gunakan kaedah OIC, iaitu kita ada fg dengan f. Kita nak cari g dahulu. Jadi G ni inside composite. Jadi kita gunakan kaedah fungsi gubahan. Jadi kita tulis dahulu fungsi gubahan fgx yang asal. Fgx adalah 10 campur x per x. Sekarang menggunakan kaedah fungsi gubahan, tulis siapa dahulu kat luar. F dekat luar. Apakah F? 2. Sekarang x tukar jadi bracket kosong tambah 1. Sebelah kanan tulis balik. Apa masuk dekat bracket kosong? Gx. Jadi sebenarnya kita akan pindahkan sahaja supaya Gx menjadi perkara rumus. Jadi 10 tambah x per x. Pindahkan siapa? Tambah 1 jadi tolak 1. 2Gx. Boleh hilangkan bracket yang besar tu. Sekarang kita boleh buat apa? Cari Gx dahulu. Lepas tu kita boleh buat macam ni ya. Gx sama dengan 10 tambah x per x tolak 1 bahagi 2. Okay, kenapa saya buat macam ni? Saya tak payah ringkaskan sebab kita nak cari G5. Jadi terus sahaja G5 macam ni. Jadi 10 tambah siapa yang ada x ganti dengan 5. 5 tolak 1 per 2. Jadi yang ini kita tekan je kalkulator, akan dapatlah jawapannya 1. Dapat jawapannya 1. G5 jawapannya 1. Betul ke? Ya, betul. Okey, markah. Ada 4 markah sini. Saya rasa tak patut dapat 4 markah sebenarnya. Okey, dekat sini yang ini sebagai K1. Kemudian Gx dapat K1, gantikan 5 K1, jawapan akhir N1. Tapi kalau diminta Gx, kita kena ringkaskan lah. Yang ini tak boleh jadi macam ni. Kena ringkaskan. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Ini tajuk apa ni? Soalan nombor 3 ni dia macam tajuk fungsi kuadratik pun ada, tetapi sebenarnya bukan fungsi kuadratik walaupun ada kuasa 2. Okey, tak apa, kita baca dulu soalan. Okey,
Pembuli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 2Y sama dengan P tolak 4 bracket X tambah 1 kuasa 2. P adalah pemalar. Apabila diplotkan graf Y melawan X tambah 1 kuasa 2. Okey, dekat sini kita ada graf macam ni. Paksi Y adalah Y. Paksi X adalah X tambah 1 kuasa 2. Kemudian, suatu graf garis lurus memintas paksi Y dengan titik 03. Jadi, ada titik 03. 0,3. Maka kita kena tanya, kosong ni apa? Kosong ini bukan X, tetapi paksi X ni adalah X tambah 1 dikuasakan 2. 3 ni apa? 3 ni Y. Kenapa paksi Y nya 3? Sebab, kenapa dia bukan jadi XY? Kerana dia kata, bila kita plotkan graf Y melawan X tambah 1 kuasa 2, satu graf garis lurus memintas paksi Y pada titik 03. Jadi, yang ini bukan lagi XY tetapi X tambah 1 kuasa 2 dengan Y. Cari nilai P. Jadi, dekat sini, ada beberapa kaedah lah untuk jawab soalan ni. Saya tulis balik persamaan yang dibagi. 2Y sama dengan P tolak 4 X tambah 1 kuasa 2. Okey, jadi kita masukkan koordinat. Y kita boleh terus ganti dengan 3. 2 darab 3. P adalah pemalar, tolak 4. Okey. X tambah 1 kuasa 2 ni adalah sifar. Bukan gantikan X dengan sifar, tetapi X tambah 1 kuasa 2 ni adalah sifar. Sebab ini koordinat dia. Jadi dekat sini, 4 darab 0 sifar. Jadi P sama dengan 6. Itu sahaja. Okey. Ini adalah K1. Gantikan nilai. Ini N1. Sebenarnya ada lagi alternatif untuk soalan ini. Kita boleh buat macam ni ya. Alternatif. Alternatifnya. Tapi alternatif ni kena ada sedikit pemahaman, iaitu asal persamaan adalah 2Y sama dengan P tolak 4 X tambah 1 kuasa 2. Jadi, ini adalah tak linear. Ini adalah tajuk hukum linear. Jadi, kita kena ubah dia menjadi Y mx campur C. Jadi, bila kita nak ubah jadi Y mx campur C, maka kita akan jadikan dia macam ni. Y m x tambah C. Apakah Y besar? Paksi Y. Paksi Y di kita pada graf sini adalah Y. Bracket kosong untuk M. Paksi X kita adalah X tambah 1 kuasa 2 tambah bracket kosong. Maksudnya, persamaan yang kita ada ni kena ubah dia jadi linear macam ni. Jadi, apa perlu kita buat? Sebenarnya kita ambil balik yang ni. Yang ni dia macam panjang sikit lah. Macam berpusing-pusing sikit. Jadi kita nak jadikan dia Y. Kita tak nak ada 2. Jadi kita buat apa kat sini? Saya tulis balik ya. 2Y P tolak 4 X tambah 1 kuasa 2. Jadi apa kita buat? Kita akan bahagi setiap sebutan ni dengan 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. So sini akan dapat Y sama dengan P per 2 tolak 4 bahagi 2 tinggal 2 X tambah 1 kuasa 2. Maka ini telah menjadi Y mx campur C, cuma dia tak tersusun lah. Jadi apa perlu kita buat kat sini? Sebenarnya masih lagi step yang sama. Kita kena gantikan juga koordinat 03 ni. Dan dekat sini benda yang sama juga. Y adalah 0 sama dengan P per 2 tolak 2. Yang ini kena ganti. Kejap, minta maaf. Ini bukan Y0. Y tadi adalah 3. Y3. P per 2 tulis balik sebab P tu pemalar. Tolak 2 dalam bracket kosong. Jadi sebenarnya
sama je. Jadi sebenarnya yang step atas ni tak perlu pun tak apa. Jadi kat sini kita akan dapat nanti yang ni akan jadi kosong. Jadi 3 adalah P per 2. Jadi kita tetap akan dapat P sama dengan 3 darab 2, 6. Okay, jadi kita nampak jalan kerja dia macam panjang sikit lah, melirit-lirit. Macam tak perlu pun, sedangkan kita boleh ganti terus. Cuma untuk soalan 2, kita perlu seterusnya cari keturunan M dan pintasan YC bagi garis lurus yang diperolehi dengan memplotkan graf Y tambah 4X melawan X kuasa 2. Okey. Katalah saya tak tengok yang alternatif ni, saya ambil sahaja step soalan A ni, saya continue. Jadi langkah pertama saya adalah saya ambil balik persamaan asal ni. So P ni saya ganti dengan 6. So 2Y sama dengan 6 tolak 4. Jadi yang bracket ni saya kembangkan. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Jadi 2 ni kita tak nak, kita boleh pindah sebelah. Jadi Y sama dengan 6 per 2 tolak 4 per 2. Sebab kita pindah 2 ni pindah sebelah. Jadi yang ini X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. So yang ini akan jadi Y 3 tolak ini akan jadi per 2 lah, jadi 2 lah. So kita buka bracket 2x kuasa 2 tolak dengan tambah, tolak 4x tolak dengan tambah, jadi tolak 2. So sekarang ni yang ini tolak 4x ni saya pindah sebelah, jadi Y tambah 4x. Jadi dah sama dengan apa yang kita nak. Y melawan Y tambah 4x melawan X kuasa 2. Jadi sini 3 tolak 2 akan jadi 1. Saya tak nak letak depan. Saya buat yang ni dulu. Tolak 2x kuasa 2. 3 tolak 2 akan jadi 1. Jadi kat sini sebenarnya dia akan jadi Y M X tambah C. Okey, yang ni. Yang ini adalah kecerunan dan C adalah 1. Jadi kita boleh tulis kat sini kecerunan M sama dengan negatif 2 pintasan Y ataupun C sama dengan 1. Okey. So markah dia adalah dekat sini markahnya kita nak tengok pertama persamaan yang linear ni K1, kemudian jawapan N1, N1. Okey. Ini adalah tajuk geometri koordinat. Pertama, kita ada garis lurus PQ dengan persamaan 3x campur 5y sama dengan 1. Jadi ini dia punya persamaan garis lurus ni. Titik Q terletak pada paksi X dan titik P pada paksi Y. Pintasan X dan pintasan Y lah kat situ. Jadi cari persamaan garis lurus berserenjang dengan PQ dan melalui titik Q. Jadi serenjang ni apa? 90 darjah. Jadi seolah-olah macam ni lah. Kalau visualnya, dia lalu Q dan 90 darjah. Jadi apa kita buat? Kalau berserenjang dengan normal, buat macam ni. Ini yang asal, ini serenjang. Jadi tuliskan persamaan yang asal 3x tambah 5y sama dengan 1. Susun dia dalam bentuk kecerunan Y MX campur C. Jadi 5y sama dengan negatif 3x, sebab positif 3x pindah sebelah tolak 3x tambah 1. Jadi 5 pindah sebelah jadi bahagi 5. Negatif 3 per 5x tambah 1 per 5. Setiap ni bahagi dengan 5. Jadi kat sini kita dapat M1 sama dengan negatif 3 per 5. Jadi
kita pergi pada yang serenjang ni. Jadi, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Itu adalah ciri-ciri garis serenjang kecurunannya darab 2. Darab 2 kecurunan dapat negatif 1. Jadi, M1 adalah negatif 3/5 darab M2 sama dengan negatif 1. Sebenarnya kita boleh congak je. M2 adalah positif, terbalikkan 5/3. Dan lepas tu kita buatlah Y MX campur C, Y 5/3 X campur C. Ambil satu koordinat. Koordinat mana? Ambillah koordinat. Okey, ambillah koordinat Q. Jadi koordinat Q ni tak ada lagi. Jadi koordinat Q ni adalah X-nya tak tahu, X tak tahu, Y-nya kosong. Jadi nak dapat koordinat Q ni, kita ambil persamaan yang asal ni. Yang asal ni kita gantikan Y dengan kosong ya. Jadi 3X tambah 5 darab kosong sama dengan 1. Jadi X sama dengan 3X sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Jadi kita gantilah sini koordinatnya 1/3, 0. Ini X, ini Y. Kita ganti untuk cari C. Jadi Y adalah 0, 5/3. X-nya adalah 1/3 tambah C. So, kita dapat C 5/9 negatif 5/9. Jadi ambil balik persamaan ni. So Y sama dengan 5/3 X tolak 5/9. Jadi markah macam mana? Pertama, M1 punya susun ni tak dapat markah. Kecurunan M1 tak dapat markah, tetapi masuk dekat rumus kecurunan ini dapat K1. Kemudian dapatkan nilai C K1 dan persamaan N1. Okey, seterusnya soalan 5A. Selesaikan persamaan. Jadi dekat sini kita tengok asas 2, 8 dengan 16. Jadi semua boleh tukar kepada asas 2. Jadi 2 kuasa X, 2 kuasa 3 adalah 8. Jadi yang ini 1/2 kuasa 4. 2X tambah 3. Jadi yang kat sini asas 2 darab kuasa jadi tambah. Jadi 2X tambah 3. Tengok dekat rumus. Yang ini akan jadi 2 kuasa negatif 4. Bila naik atas jadi kuasa negatif 2X tambah 3. Kena tulis macam ni ya. Jangan bracket pada 2 kuasa negatif 4 tu. Bracket pada 2X tambah 3. Kemudian bila sebelah kiri 1 asas 2, sebelah kanan 1 asas 2, maka kita boleh bandingkan kuasa. Kita kata, kalau kat kelas kita kata potong 2, tapi bukan potong, kita bandingkan kuasa kerana asas telah sama. Jadi by comparison, ambil kuasa X tambah 3 sama dengan negatif 4, 2X tambah 3. Jadi yang ini kita kembangkan dia. Negatif 8X tolak 12, X tambah 3. Kumpulkan X sebelah kiri. Jadi X tambah 8X. Negatif 12X kekal. Tambah 3 pindah sebelah tolak 3. Negatif 15, 9X. So, X sama dengan negatif 15/9. Salah. Kenapa salah? Bukan salah. Kena kecilkan. X sama dengan, ambil je lah kalkulator.
negatif 5/3. Bukan salah tapi tak kecilkan. Okey, markah pertama. Gunakan hukum. Dekat mana hukum dia? Dekat sini. Iaitu X tambah 3 ni. Ataupun yang ini. Jadi ini dapat K1. Comparison ni jadi K1. Jawapan akhir N1. Tekanan udara dalam milimeter Hg bagi ketinggian 20 km di paras laut diberi oleh yang ini. Dengan H adalah ketinggian dalam kilometer. Jadi ni penting ya. H adalah ketinggian dalam kilometer. Cari ketinggian. Maksudnya cari apa? Cari H. Ini adalah cari H. Sama dengan berapa? Jika tekanan, okey, yang ini. Ini apa dia? Ini adalah tekanan. Tekanan hurufnya apa? Tekanan hurufnya P. Sebab ni tekanan udara adalah P. Jadi, ini adalah P. Sebenarnya 20 km ni tak digunakan pun. Dia macam nak mengelirukan. Jadi, gantikan P dengan 360, iaitu tekanan, sama dengan 759. E itu memang pemala lah kan. 0.325 H yang kita nak cari. Jadi dekat situ adalah K1. Sebab dia tahu nak gantikan P tu. Okey, sekarang tugas kita adalah nak ringkaskan. Jadi sebelum kita tukar menjadi log, dekat sini ada log ya. Sebelum kita tukar jadi log, 759 ni kena pindah sebelah jadi bahagi. Sebab ini darab, pindah sebelah jadi bahagi. Jadi 360 bahagi 759 sama dengan E kuasa negatif 0.325 H. Yang itu tulis balik. Okey, yang ini saya tulis sebelah kiri. E kuasa negatif 0.325 H sama dengan bila kita bahagi ni, kita akan dapat 0. Kalau kita buat dalam perpuluhan, sebenarnya dia punya nilai tu panjang. Kalau kita ambil pecahan, dia jadi macam ni. Saya ambil pecahannya 120, maksudnya pecahannya diringkaskan 253 macam tu. Jadi sekarang ni ataupun tak nak lah ya pecahan, kita ambil tak apa kita ambil je pecahan ni. Tak nak. Kita ambil perpuluhan lah, senang. 0.4743 kita ambil semua. Okey, sekarang ni yang ini memang tak boleh selesaikan sebab H dekat kuasa ni. Jadi kita kena tukar jadi log. Jadi kita buat apa? Siapa asas? E. E ni akan tembak, asas E akan tembak dekat seberang. Kita ulang banyak kali. Cuba tengok pada video-video yang tingkatan 4 tu. Jadi apa akan jadi? Dia akan jadi log asas E 0.4743 sama dengan kuasa ni akan jadi sebelah kanan, negatif 0.325 H. Okey, sebenarnya log E ni adalah ln, setara dengan ln. Boleh tulis macam ni, ln 0.4743 sama dengan negatif 0.325 H. Tak apalah, kita tulis dua-dua je. Kalau log E pun okey, ln pun okey. Jadi sekarang ni satu step lagi, pindahkan negatif 0.325 pindah jadi bahagi. Jadi pindah, dia akan jadi bahagi negatif 0.325. Dapatlah sini H. Jadi H sama dengan 2.29. Dia ada kata titik perpuluhan tak? Tak ada. 29 paling pendek 2.295.
Itu paling pendek. Atau 2.2946. Okey. Kenapa skema lain sebab skema lain sebab dia pendekkan titik perpuluhan tu. Saya ambil panjang. Dia mengikut cara kamu ambil titik perpuluhan semasa di sini okey. Seterusnya. Okey, ini adalah pengamiran. Kita dah sampai soalan nombor 5 dah, sekejap je. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6, pengamiran. Sebenarnya soalan ini, sebelum kita buat jalan kerja, tekan kalkulator dahulu. Pengamiran ni akan dapat jawapannya 1/8 terus. Lepas tu baru kita buat jalan kerja. Okey, jadi yang ini ada bracket, dalam ni linear, lepas tu ada kuasa, bukan kuasa 2, maksudnya kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Jadi tak payah kembangkan, kita gunakan sahaja pengamiran punya teknik. Jadi tulis balik bracket, kuasa tambah 1, bahagi kuasa yang baru, tulis sebelah P 2. And then letakkan had -3, -7/2. Jadi dekat sini dah dapat K1. Lepas tu nak dapat markah seterusnya adalah bracket tolak bracket, iaitu gantikan had yang atas. 2 -3 tambah 7 kuasa 4 bahagi 8. Yang ini ganti had yang bawah untuk P. 2 bracket -7/2 tambah 7 kuasa 4 bahagi 4 darab 2, 8. So dekat sini dapat lagi K1. Jawapan, ambil je kalkulator, 1/8. Dapatlah N1. Okey, tadi saya terlupa nak bagi markah yang atas ni. Tadi gantikan 360, P360 K1. Lepas tu ringkaskan tak ada markah, tukar jadi log tak ada markah. Oh, ini saya guna kaedah lain ya. Sepatutnya kita guna log kiri, log kanan sahaja. Ataupun log kiri, log kanan. Tapi saya tukar indeks jadi log pun boleh jugalah. Dekat sini dapat K1. Markahnya 4 ni. K1. Sini K1 dan sini N1. Ya, dia ada pelbagai kaedah lah sebenarnya. Ada kaedah kedua untuk yang ini. Kita boleh letak log kiri, log kanan. Okey, kembali kepada yang ini. So, settle soalan A. Okey, yang ini saya guna balik macam Cikgu Ishak ajarlah, walaupun tak berapa nak ikut sangat. Saya pun tak berapa nak ingat. Dia buat macam ni. Sini adalah G, X. Sini adalah pembezaan dia G prime X. Saya tulis balik sini. Negatif X tambah 5. Lepas tu persamaan tangent kepada lengkung itu adalah Y sama dengan 10. Persamaan tangent kepada lengkung itu. Okey, sini mesti ada koordinat. Okey. Bila cari persamaan lengkung, maksudnya mencari G Gx lah. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena kamirkan Gx ni. Jadi Gx sama dengan kamiran negatif X tambah 5 dx. Jadi bila kita kamir, kuasa tambah 1 bagi kuasa yang baru. Jadi salin semula negatif X tambah 5, salin semula. X kuasa 1
tambah 1, X bertambah 1 jadi 2 per 2. 5 akan dapat X. And then sini tambah C, sini akan jadi GX. Okey. Dekat sini, jadi dekat sini kena ada sedikit pengetahuan. Apabila dia kata persamaan tangent kepada lengkung itu, jadi lengkung itu yang mana? Ni yang GX ni. Dan kita nampak ada X kuasa 2. Ini adalah kuadratik berbentuk maksimum macam tu. Saya dukir belah sini lah ya. Sebab dia sebelah sini. Maksimum sebab A-nya negatif. So, dia kata tangent kepada lengkung. Tangent kepada lengkung adalah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 adalah garis melintang sini. Ini adalah Y sama dengan 10. Jadi, maka kita tahulah dia adalah titik maksimum. Bila titik maksimum, secara automatik, kecerunan tangent adalah sifar. Dan dekat sini, pembezaan ataupun G prime X ni adalah kecerunan tangent. Jadi kecerunan tangent adalah sifar. Jadi negatif X campur 5 samakan dengan sifar. Sebab itu properti apabila titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi kecerunan tangent ataupun G prime X ataupun dy dx adalah sifar. Jadi X sama dengan 5. Jadi dekat sini X 5, Y 10. Jadi gantilah sini X dengan Y dalam persamaan yang ini. Ataupun dekat sini Y adalah GX. Jadi GX adalah 10. Jadi X adalah 5 kuasa 2 per 2 tambah 5. 2 tambah C. Jadi kita nak cari C berapa. Jadi C kita adalah negatif 5 per 2. Jadi maksudnya persamaan lengkung GX adalah tulis balik negatif X kuasa 2 per 2 tambah 5X tolak 5 per 2. Jadi ini jawapan dia. Jadi markah dia sini pertama adalah kita kamir. Bila kita kamir ni, kita akan dapat nampak saja kuasa bertambah 1. Bahagi kuasa yang baru dapatlah sini K1. Syaratnya mesti sini ada GX ya. Lepas tu dalam pada itu juga kita kena cari juga apakah nilai X. Jadi dekat sini ada K1. Ya, K1 dapatkan nilai X ni. Lepas tu kita ganti dalam ni X dengan GX tu dapat lagi K1. Dan jawapan akhir dapatlah N1. Okay, jadi dia macam dia punya jalan kerja tu macam sikit-sikit ke sini. Ya, dia macam bercabang-cabang sikit.